Bermula pada hari ini, Kaina dibubarkan. Macam yang korang nampak, konten Abe hari ni, Kaina dah dibubarkan. Ya, sejom teman saya pergi cari hadiah untuk Kanda. Saya tak tahu nak bagi apa dekat Kanda sebenarnya. Hari demi hari kita bersama. Ada nak bagi hadiah kat Kanda? Cerita yang takkan dilupa. Tapi Aina tetap baik dengan Ganda, tetap ini semua Ganda, tetap berusaha. Tapi Ganda yang teruk sebenarnya. Setiap tu semua salah Ganda. Aina maafkan tak? Aina tak ambil hati pun. Selamat kembali ke dunia ceria. Buka lembaran penuh warna-warna. Gadis ayu yang bisa berkokoh. Bila bersama semua pun seronok. Bersama Oncana selangkah sejiwa. Nurul Aina sentiasa di jiwa. Okay, so korang nampak konten semalam, Kaina dah officially dibubarkan. So, there's no more Kaina, there's no more I believe you too, semua tak ada dah. Tapi it's okay, hidup perlu diteruskan. So, dia macam yang Kanda selalu highlight kan, right person, wrong timing. Tapi tak apa. Okay, so disebabkan saya dan Kanda dah dibubarkan, saya nak bagi something, saya nak bagi hadiah kat Kanda. Saya tak tahu lah, saya rasa hobi saya lah, saya suka memberi hadiah dekat orang. So kita pergi beli hadiah, tapi bukan hari ni, semalam saya pergi beli hadiah. Ada footage saya pergi beli, korang boleh tengok ready kita akan lompat pergi ke scene besoknya, semalamnya. 1, 2 Okay korang, so macam yang korang nampak, konten Abe hari ni, Kaina dah dibubarkan. So there's no more I believe you too. Kaina dah tak ada guys. Kaina dah tak ada. Bukanlah maksudnya. Okay, so macam yang saya cakap lah, walaupun partnership Kaina ni sekejap, tapi saya tetap akan bagi something ataupun buat something untuk Kanda sebelum saya kena mulakan hidup baru dan Kanda mulakan hidup baru. Ya, sejom teman saya pergi cari hadiah untuk Kanda. Saya tak tahu nak bagi apa dekat Kanda sebenarnya. Tapi tengoklah, dia biasanya beli barang ni, dia macam cinta pandang pertama sebenarnya. Macam korang tak ada idea kan. Tapi bila korang masuk je mall, masuk je mana-mana, korang jalan, sekali korang toleh tu, korang macam boleh lah yang ni. Percayalah cakap saya, barang tu adalah yang terbaik, keputusan yang terbaik. So let's go guys. Saya seorang hari ni, tiada peneman sebab saya solo kan. Saya solo. Rasa macam tak percaya. Tapi ya, dia ibarat macam saya single sekejap. So sementara single ni, kita buat cara single. Sejom kita pergi cari hadiah untuk ke Kanda. Let's go. Okay guys, sekarang saya dekat Typo. Saya rasa saya nak beli mak lah dekat Kanda. Salah satunya bagi mak. Lepas tu mak ni comel, korang nak tengok tak? Jom. Tengok ni. Saya rasa macam nak ambil yang huruf K tu. Ni.
dia boleh jadi Kanda, dia boleh jadi Kaina. So cute. Tapi dia more to Kanda lah, Kanda. Okay, saya ambil ni. Kaina boleh? Boleh. Saya sudah membeli mug. Tapi macam biasa, Aina dia kalau beli satu, dia takkan jadi satu, dia jadi dua lah. Sebab alang-alang tu saya beli sekali sebab second item 50%. So, sekejap saya nak pusing-pusing lagi, nak tengok apa lagi yang boleh dibelikan. Let's go. Okay, sekarang saya kat dalam Sephora sebab saya rasa saya nak beli perfume. Sebab susah sikit, saya tak tahu nak bagi apa dekat Kanda. She pula dah ada macam-macam. Saya rasa tadi saya ada tengok perfume Mont Blanc. Okay. Akak tu kata yang ni baru. Jadi baru kan, Kanda special sikit lah dapat baru. Maksudnya dia baru keluar. Gitu. So tak awam lagi. Yang ini. So saya rasa saya nak ambil yang tu. Tapi bukan saya rasa lah sebab saya dah letak dalam beg. So sampai-sampai tu jap pusing untuk diri sendiri jap lah. Masuk Sephora tak beli untuk diri sendiri. Kita pusing kejap, kita tengok lah apa yang kita boleh top up barang yang dah tak ada. Okay guys, so saya dah keluar dari Sephora. So saya beli mug tadi satu dengan perfume. Saya sebenarnya tak tahulah nak bagi apa dan macam mana. Saya macam tengah di awang-awangan sekarang. Tapi tak apalah. Yang penting besok saya nak bagi semua ni dekat Kanda. Sebab hari ni Kanda ada hal balik kerja. Sebab saya pun tak expect yang hari ni benda ni jadi. So besok lah saya akan jumpa dengan Kanda. So konten ni akan bersambung pergi ke besok mungkin. Atau mungkin tengoklah macam mana. Saya seorang ni, kau nak tahu tak fun fact? Ini macam boleh kata macam jarang sekali lah saya datang ke IOI ni seorang diri. Biasanya ada orang ikut. Tapi tak apalah. Jom. Aku tak tahulah, aku dia tadi dah sebut tak apalah. Awkward agaknya shoot sorang-sorang. So kita nak pergi cari makan untuk diri sendiri. Yang tu mungkin kalau nak ikut boleh lah kalau orang nak ikut sekali. Apa? Aku cakap apa ni? So kalau korang nak ikut saya pergi makan, jom. Sebelum saya sampai kedai makan saya tu nampak something. Kanda kan selalu pakai macam beanie tu. Saya nak sebut, saya tak tahulah kalau salah. Tapi yang macam anak tudung serkup atas kepala tu kan. Lepas tu saya rasa lah Kanda macam sesuai yang pakai warna pink. Nampak tak atas tu? Jom kita tengok. Boleh record ke dalam kedai ni? Sekejap, saya check. Dalam kedai ni ada lagu lah. Tapi kan, saya ambil dua warna pink. Sebab saya nak satu. Tu. It's so cute. Dekat situ pun saya dah nampak macam kepala Kanda dah kat situ. Nampak tak? So, saya beli yang itu. So, dah jom kita pergi makan. Cukup lah. Lebih-lebih pula ni. Lebih-lebih. Dah tak ada apa-apa dah. Lepas tu nak bagi lebih-lebih. Display? Ya. Tapi ini baru display semalam lah. Nak tengok dulu boleh? Hitam dengan putih ada baru. Nak tengok yang pink tu? Abang ni jahat lah. Dia kata habis pula. So disebabkan habis saya ambil satu je. Untuk Kanda je. Untuk saya tak apalah. Biar je. Ayah beli kat Aina. Saya beli satu je. Sebab saya ada banyak anak tudung kat rumah. Tak payahlah beli anak tudung. Nak bayar set ampun lah. Bayar set. Set lawa pula stocking ni warna pink ni. Okay, so saya dah berjaya dapatkan hadiah. Saya rasa kita dah complete cukup dah. By the way, saya tahu korang yang tengok ni atau mungkin lekat foundation aku. Tak apalah, Kanda boleh simpan foundation aku. Saya tahu korang yang tengok ni ataupun Kanda sendiri akan cakap macam atau akan rasa macam
Membazir lah. Tapi kan saya tak tahulah korang. Saya rasa saya suka bagi hadiah dekat orang. Saya macam okey. Sebab bila saya tahu orang akan cakap susahkan. Janganlah susahkan diri kan macam tu. Dia macam selagi saya tak rasa susahkan diri saya okey je lah macam tu. So I love bagi hadiah dekat orang. I don't know why. Saya rasa macam saya tengah shopping untuk diri sendiri. Dan saya suka bila momen orang tu dapat hadiah tu dekat tangan dia. Faham tak? Saya suka tengok orang happy. Okay? I love it. So jom lah makan. Oh, perut lapar ni. Perut lapar, hati kosong. Makan jap. Tahu ada dekat kedai jam. Disebabkan saya dah boleh beli hadiah dekat orang, jadi saya beli hadiah untuk diri sendiri. Lepas tu masih ambil roti jap. Saya nak pergi makan tapi saya macam tak tahulah, tak ada rasa nak makan sangat. Sebab saya sebenarnya tengah tak apa-apa nak cergas, saya akan sakit perut. Jadi saya beli roti. Boleh tembus ke ni? Oh boleh. Jadi saya beli roti. Biar aku cakap seorang-seorang dengan roti ni, orang mesti pelik. Korang nak tahu tak apa titik terendah bagi seorang wanita yang macam saya ni? Adalah bila parking kereta, lepas tu tak ingat kat mana. Saya tak tahulah. Saya nak merajuk dengan siapa ni? Dengan diri sendirilah ni yang buat salah. Mana kereta aku? Dah lah sorang-sorang. Sakit perut. Dulu sakit perut. Sorang-sorang lagi. Lapar. Nak makan. Bosan sebab sorang-sorang. Kereta kat mana kereta? Saya tak ingat. Saya rasa macam saya ingat tadi tapi saya salah. Saya tak ingat. A few moments later. I found you. Baby girl. Is that you? Oh my god. It's you. It's always you. Met a lot of people but no. Yeah. But nobody feels like you. So please don't break my heart. Sumpah ada orang aku malu. So sekarang ni saya nak letak barang dalam kereta saya. Bubuh barang saya kat belakang ni. Tu dia apa punya banyak barang lo kat belakang ni. Mestilah guys, sekarang ni seat belakang saya biar je kalau dia penuh ke, dia sempit ke. Sebab hari tu saya ada penumpang, sekarang saya dah tak ada penumpang. Okay, so jom, you. Ada siap beli barang. Jom lah, you. Drive lah. Penat ni. Sat tak mau lekat pula, Sat. Jom. Lupa. Sorang-sorang. Tak faham dah. Tak faham, betul-betul tak faham lah. Saya tak larat sungguh ni apa. Saya sakit perut, sakit pinggang, sakit segalanya. Hati pun sakit. Tapi tak apalah, benda pun dah jadi. Set.
Lama orang nampak. Okay. Let's go guys, let's go home. Sorry kat belakang tu ada helmet. Saya beli helmet semalam. Helmet untuk skuter dengan helmet untuk motor saya. Lah, mic duduk bawah tudung. Bunyi ke? Tak tahulah. Okay, so saya nak balik dah. Kita akan pergi ke hari esok lah saya rasa. Tengoklah besok. Lepas kerja saya akan ajak Kanda pergi makan ke. Saya dah tanya Kanda dah 2 hari lepas. Kanda cakap Kanda tak busy. Kalau Kanda busy, fine. Kita bubar. Kita memang dah bubar. Minum jap. Nak tak? Okay, let's go. Let's go home. Let's go home. Okay, so sekarang saya dah dekat office. So saya akan jumpa Kanda. Lepas habis shoot konten Abel sekejap lagi, saya akan bagi hadiah dekat Kanda. Ucapan-ucapan saya rasa tak ada lah panjang-panjang dekat dalam konten ni. Kita orang punya perbualan sebab dalam konten Abel tu boleh kata dah terluar segalanya. So yeah, jom kita pergi bagi hadiah dekat Abang Kanda. Let's go guys. Tutup pintu. Okay dah, sekali dia kita berdua. Ada border kan, dah cakap pasal border. Ni border kita Dinding yang malam. Ya, dinding yang malam. Kanda kita. Acah-acah je. Apa dia? Betul lah, Kanda tak perasan ni. Dah biarlah benda dah lepas. Ada nak bagi hadiah kat Kanda. Kau jangan sampai aku kena bagi hadiah juga. Tak payahlah, Kanda tak bagi hadiah. Ada suka bagi hadiah kat orang lah. Aduh, jangan bagi hadiah kat Kanda. Dan dia ada 3, Kanda nak 3 ke nak 2 ke 1 je boleh pilih lah kalau Kanda nak semua. Tapi Kanda boleh tak kalau hadiah jenis request? Tak suka Apa dia? jenis hadiah bagi. Apa dia? Kanda nak sofa boleh? Sebab office tak cukup sofa. Nak bagi sofa ke apa boleh? Itu tak boleh lah. Nak buat macam mana? Lagi baik nak bagi apa? Okay, ni satu. Ini comel sikit lah. Cakap Kanda lah. Tutup mata dulu. Tutup mata dulu. Okay, buka mata. Ini mak, tapi yang comelnya. Asal aku main mak tu. Mak, tapi yang comelnya. Rasa macam comel kalau Kanda letak kat office Kanda. Gila. K tu untuk ke Kanda. Oh, yang kek kan? Okay. Comel lah. Tak tahu. Terima kasih Aina. Lepas ni kan akan guna lah. Benda yang Aina cakap. Maksudnya kan banyak-banyak partner Kanda selalu tak jadi. Semua jadi kan. Maksudnya yang ni tak jadi kan. Itu Aina bagi pula dia benda yang Kanda akan selalu ingat. Siapa yang bagi, yang tak jadi tu yang bagi. Yang bagi satu benda yang Kanda akan ingat sampai bila-bila. Maksud kalau Makan sedih. Rasa kecewa sedih. Minum tu rasa sedih. Rasa macam Tonton minum sebenci. Kekecewaan, Kebencian. sedikit kesedihan, kebencian, semua kat sini. Kesayangan tak ada. Jadi, Ada tak ada price tag kat sini. Okay, yang ni sebab Ada tengok Kanda suka pakai beanie yang warna hijau tu. Jadi Ada beli warna pink. Mahal ni gila. Tak ada harga kat sini. Okay, tak ada. Ini batu apes gila. Tu. Tu tinggal satu je warna pink tu. Mahal. Rasa macam Ini Kanda. lagi mahal lah gila. Ada harga kat tu. Tak sebenarnya pada saja nak tunjuk yang harga kau beli kan. Alah, tak buka. Sebab kita tengok Kanda selalu pakai yang hijau tu. Macam dah lumut-lumut warna Tak memang dia. kalau macam tu. Kau dah jual tu kalau macam tu. Okey ke? Aku suka. Okey. Cik baik tak salah beli. Susah nak cari. Saya tengok Kanda pakai selalu yang tu satu. Okey tu kan, benda tu. Aku suka bini. Jangan nampak.
Jangan. Itu aku punya tu. Kalau kena mulut juga dia. Ini mahal lah. Gila aku dah tengok harga dah. Itu berapa yang tak ingat? Itu kau bayar berapa tu? Ha? Kau bayar berapa? Betul kan? Kat situ tulis berapa? Betul tak? Aduh, kalau kata yang tu mahal, yang satu lagi ni lagi nak takut nak bagi. Masa appreciate bila orang bagi dah lah sekejap. Tapi bagi banyak-banyak macam ni. Sebab Aina tak, contoh kan macam dengan Fika ke dengan yang lain kan rapat lama. So Aina tahu diorang nak apa. Tak bagi apa-apa. Bagi, tapi barang tu macam Barang-barang murah lah. Bukan. RM2, RM3. Tak. Aku kau Kan? sebab kau tahu aku boleh bayar lebih. Tengok Aina Okay. bagi dekat Fika apa. Sebab Aina tahu diorang nak apa dengan kanda. Aina tak tahu kanda nak apa. Kanda Yang aku suka lah. Sumpah aku suka. Aku suka gila. Okay. Berbanding cawan. Aku suka. Tak cawan ni cawan je untuk ni tak nak Aina ambil. Tak nak. Aku nak. Aku agak ibu benda orang Kau tak tahu pensil kau dengan buku kau ada kat rumah kat office aku. Tak, kan dia ingat satu benda lagi barang yang ada kat kanda. Apa dia? Buku, pensil, yang Tak, lain. benda ni bukan dalam partnership. Lama dah ada kat kanda benda tu. Ukulele Ana. Ada kat bilik aku. Ukulele transparent tu. Ada kat bilik aku. Sampai sekarang ada kat kanda. Ana sampai lupa dah ada ukulele Kalau tu. tahu itu buat konten ukulele tu tak terfikir Bukan tak terfikir ke? Tak terfikir buat konten ukulele. Alah, dah. Kau tahu. Tak. Okay, yang last ni random lah. Tapi ni tak tahu kanda suka ke tak. Kadang suka juga lah. Kanda gelap. Tak, suka. Kadang suka orang bagi ajar. Baik je lah. Sempurna. Itulah dah. Okay. Ana tak tahu lah. Ana macam orang selalu cakap Ana membazir. Tapi Ana suka bagi hadiah ke orang. Ia bukan masalah. Ana tak suka Montblanc kan? Bukan tak suka Montblanc. Pergi tanya siapa-siapa. Anda tak suka makan perfume. Salah satu sebab Ana beli sebab macam orang lain kan. Diorang selalu macam sikit-sikit kan dia macam dia simple. Dia angkat beg dia balik. Dia angkat beg dia balik. Sebab kan memang bau tak bau badan. Badan kan tak bau. Sebab tak ada bagi. Bukan nak kata kat dulu. Sebab tak nak nampak kan dia buat benda tu. Jadi macam okay bagi lah. Sebab kan tak confuse. Sebab kan dia mudah pening kepala. Oh ya? Tapi Ana Sebab tak tahu waktu orang kan tak. tak shoot dengan Aina. Sebab kan dia pakai perfume. Waktu tu kan dia tak boleh shoot. Dia pening kepala. Tadi kan ada lah mau beli kat rumah. Yang ni ke? Yang punya kecilnya. Bau yang sama ni tak? Tak, saya kena try dah. Ana tak tahu lah bau perfume lelaki. Tak pandai pergi. Apa? Okey. Tak suka? Okey, sedap. Sebab bau macam obsidian. Oh, kau tengah promo YouTube business ni? Kau tengah promo YouTube business? Itu je ada kat kanda. Tapi kan suka lah. Ya ke? Sebab dia macam complete. Kan? Macam ni, boleh masuk dalam ni. Dia macam, kau memang pandai macam senang. satu hadiah tu boleh masuk semua benda. Senang nak bawa balik. Senang nak bawa balik. Kau macam kasi tahu Aina tau. Tapi kan tak bagi hadiah apa-apa. Tak ada apa. Kanda kalau kanda nak tahu hadiah dia kanda sebelum kanda partner dengan Aina dia banyak benda kanda ajar Aina. So benda-benda tu Mana semua dia hadiah. ajar. Tapi dah ajar. The last pula tu tak cantik. Tak apalah, kita tak sempurna lah. Dah, kan dah tak macam dulu lah. Kan banyak ada kekurangan dah sekarang. Faham je kan dia makin berumur. Post konten tak, apa tak dah sekarang. Tapi Aina tetap baik dengan Kanda. Tetap ini semua dengan Kanda. Tetap berusaha. Tapi Kanda yang teruk sebenarnya dalam ni. Semua ni anda korang bertiga kau tak salah. Sudah. Salahnya aku. Faham? Tak ada apa dah. Lupakan. Okey je, tak ada apa-apa. Sampai tersentuh hati ku waktu debat itu. Kenapa? Kan itu orang defend kau macam betul lah. Apa yang orang cakap. Still true. Semua yang salah Kanda. Tak ada apalah. People make mistake. Kita semua ada salah masing-masing. Ini salah Aina. Ha? Kita ambil salah Aina. Aina kita kalau nak jadikan salah Aina. Janji orang sekeliling Aina bahagia. Aina okey je ambil. Kau ayat sedih lagi. Serabut kau ni. Oh kanda buat ayat sedih macam tu boleh lah. Kanda memang sedih tu memang hidup Kanda sedih. Itulah. Macam hidup Aina masih ada happy. Janganlah sedih. Aina kat sini menggembirakan hati kanda sekejap je. Okey? Sepak kau ya. Jadi last content tau. Jangan rasa ada border. Tak ada lah. Dah sekarang dah tak ada border. Dah macam jangan rasa macam ada border ke ada penghalang ke apa. Sebab kadang kan suka seorang-seorang. Sebab tu kau rasa macam tu. Yeah, tak ada apa lah. Itu je. Nak bagi ucapan banyak-banyak, kita dah berucap banyak dalam konten Abel lah. Sampai semua sebab mak kau aku keluar kan. Itu lah tu. Aku tak tahu bila mak kau tengok video nanti tak tahu jadi apa mak kau. Sedih sama mak kau nanti. Si mama tersentuh. Tapi tak apalah. Tapi kalau mama kau kan tengok video tu anxiety lah.
Tak mana tahu umur tu pun anxiety. Tak ada lah. Betul lah. Nanti dia akan call, Ina okey ke? Oh, ya ke? Aina kandung okey ke? Kalau contoh macam kalau aku meniaga lagi mak kau datang nak support meniaga. Dah tahu. Aku ingat tu depan booth air apa tu? Mesti yogurt eh? Ya, aku ni King Yogurt. King yogurt Tadi bergambar sebab kan. mak Aina cakap mak dia betul-betul minat saya tu macam bila jadi macam ni dia rasa macam kecewa sikit. Tak ada apalah. Dia kalau orang minat lagi dia tak salah kan. Sebab dia tahu, dia macam faham reason individu. Ya, kerana saya salah. Kerana tak tahu perasaan seorang ibu dia macam mana sebenarnya. Tak adalah. Okey je. Okey betul lah. Ha-ha. Sebab okey je yang sakit kan. Sebenarnya kan cakap tak ada apalah. Mak Aina Mestilah mama terkesan sikit. Tapi Oh ada dapat terkesan kau bagi tahu aku wow. Bukan, dia terkesan yang macam alah, macam mana pula. Sebab dia tahu yang Aina tahu dia minat. Faham tak? Maybe dia rasa, mama rasa macam Aina buat ni sebab mama. Tapi yang kita yang kena hadap lah gitu. Faham tak? Macam tu. Maksud salah mak kau lah. Tu lah. Teknik macam tu lah. Mesti Salah dia mak kau. mama ada doa apa-apa yang malam-malam sebelum dia partnership. Salah mak kau ni. Bukan salah kita. Salah mak. Kesalahan dia salah mak kau. Betul Aina Betul. sebenarnya kau pandai pilih colour tau. Aina suka pink. Sebab ni colour favourite aku. Colour favourite aku ada warna biru. Akan selain daripada hitam dan putih, biru, pink. Oh ya? So kalau ada pink, ada biru, itu colour favourite aku. Aina teka-teka je satu kan dia pakai warna terang-terang. Hoodie warna terang. Ya. Aku ingat soft. Tapi terima kasih. Okey lah tu je nak bagi. Sometimes kau sekejap tapi kau tahu propaganda dekat aku kan. Silapnya aku layan kau macam ni. Kita partner sekejap tapi Aina perhati lama Asal aku tak layan kau elok kan. Asal waktu ni aku buat borak tergelang. Tak lah. Dia lah akan pergi balik. Ada dah takkan Nanti kan kita lepas ni. Nanti kena bagi tapi bukan dalam konten lah. Nanti kena beli hadiah Luar konten nak buat dia. Ada konten. Sebab kena takkan aktif dekat YouTube aku kanda. Bagi masuk kat Aina boleh? Tak boleh. Sebab kanda akan buat something big dekat dia kanda kalau kanda dah release ni. Oh ya ke? Bukan dah release lah, mungkin dalam fasa sebulan 2 ni something yang besar sikit untuk dia kanda. Dekat YouTube kan dia yang sekarang? For now kanda fokus borak jalan sebab kanda bukan multitask. Faham. So kanda buat yang tempat terbaik lah Okey, untuk okey. bagi Alifan Pro ya kanda. Okey. And semoga kan dia berjaya Amin. ke depan hari. Terima Kanda kasih. dah maaf belum? Dah maafkan kanda belum? Aina tak berdendam dengan Kandi lah. Kenapa dah berdendam dengan Kandi? Tak, Kanda memang selalu suka nak minta maaf orang sebab Kanda tak tahu. Dua orang cakap ya dah maafkan tapi dalamnya dia orang tak tahu. Tak ada lah. Aina maafkan tak? Aina tak ambil hati pun. Betul. Okay, contoh-contoh lah kalau yang terasakan Kandi sekarang, habis kita borak dah tak ada apa dah gitu lah. Tapi Aina Tak ambil hati sampai ke rumah. Aina maafkan Kanda tak? Kalau ada terasa Aina Aina macam bila maafkan. dapat dengan Kanda Aina macam stres. Bukan stres, dia macam hari-hari datang kerja rasa bersalah. Wah, sama dengan Begitu. Kanda. Dia macam kalau nak gelak-gelak besar-besar pun teringat macam ish. Aku dah salah kau. Tengah ada masalah lah gitu. Betul, sama dengan Kanda. Saya pun minta maaf kan dia kalau ada salah. Tengok macam mana Kanda. Itu baru. Kanda fikir dulu. Ya, tak ada nak nego. Aina dah maaf kan? Nanti Kanda Dah, fikir dah, dulu lah. Okay? Kalau Kanda rasa macam tu Kanda perlu maafkan orang, Kanda maafkan orang. Sebab Kanda akan maafkan orang waktu sebelum tidur. Sebelum tidur Kanda maafkan. Aina harap malam ni aku tidur. Tak apa, takut Kanda lupa jadi. Kanda lupa. Kena ingatkan lah, nanti WhatsApp maaf. Okey lah. Okay lah, thank you very much. Kenapa budak? Tak, kalau boleh kalau pada lagi ni dia gemas lah. Tengok kemas macam banyak lah tu. Dah keluar banyak modal ni nak simpan lah. Sebab tu saya dengar tu modal keluar banyak kan. Tak ada lah, aku Kanda tu je. Baik nak. Baik Kanda. Last outro. Dah 8 buat sekali je outro. Okay, Outro kita last. I believe me. Dah lupa dah. Okay, I believe you. I believe you too. Kaila. Bye.